Baik, Assalamualaikum guys. Sekarang kita berada di Hotel Amberton Golf Course, Pulau Keri, Kelang. Belah sana tu ada theme park, macam-macam ada lah. Jadi kita akan masuk ke dalam dan kita tengok apa yang ada. Jom. Guys, kat sini ada tempat breakfast disediakan. Hotel ni dikatakan hotel 5 star juga lah. Okay, jom kita tengok swimming pool dia. Swimming pool. Yes, swimming pool. Jadi panas-panas boleh berendam. Okay. Kalau suara tak tahu dengar, sorry guys, lupa nak bawa mic. Sampai dekat bahagian nak naik bot. Okey. Ni tempat dia. Okey, semua dah ready pakai baju keselamatan, nampak tu? Yes. Kita mau menaiki bot ya. Kita nak naik bot. Jom kita tengok botnya. Okey. Inilah botnya. Slow and steady. Okey. Kita dah naik bot, nampak semua. Video. Okey. Kita tengok menuju ke pulau apa tu?
macam-macam binatang ada kat sini. Okey. Jadi jom kita tengok apa yang ada. Apa yang budak cakap tengok. Wih, macam mana buka lampu dia? Lampu, tengok lampu. Oh, ini dia. Oh, ini dia. Assalamualaikum. Hari kedua. Okey. Semalam kita dah ada beberapa aktiviti. Hari kedua kita nak mandi water park. Okey. Water park. Jadi kita tengok. Oh, nak tengok masuk ke? Nak mandi. Okay guys, kita dah masuk dalam water park. Itu dia. Jadi ini antara aktiviti dia. Kita tengok. Okay. Map dia. Okay, jom. Ini atas apa dia. Sabar dah nak panjat. Nak naik tu. Nampak tinggi. Ni losor dia. Besar gila. Kita nak tengok budak-budak turun. Betul dia. Oh, dah sampai bawah dah. Aduh, dah sampai bawah. Tu sampai bawah nampak tu. Okay guys, kita baru selesai mandi. Jadi nak masuk juga. Okey.
baru selesai mandi semuanya dah latihan. Okay, kita rehat. Kita akan masuk untuk aktiviti seterusnya. Okay, jom. Okay. Assalamualaikum guys. Selepas kita berehat, tidur di hotel lepas kita mandi daripada water theme park. Jadi petang ni kita sambung di Riverine Survival. Jom kita tengok apa yang ada dalam. Okay guys, memandangkan masa tak cukup untuk hari ini, dia kata kalau masuk dalam survival park tu dapat masuk tak sampai sejam, sebab sekarang pun dah pukul 5 subuh. Jadi kita akan sambung besok pagi. Petang ni kita settlekan archery, memanah, dan mungkin ATV kita tengoklah apa ke. Okay, jom. Okay, seterusnya jom kita pergi ke acara memanah. Di tempat dia. Jom. Assalamualaikum. Okay guys, hari ketiga. Hari ni tinggal kita je. Kita akan masuk ke Riverine Survival Park. Riverine Survival Park. Nak main Miss. Ha? Nak main Miss. Jom. Jadi kita layan Flying Fox manual. Dia tengah prepare sendiri. Senang, tak ada tayar orang jaga, rendah je. Sekarang kita main tayar
Maze. Okey, tayar maze. Okey. Macam ni. Cara main ni dia kena ikut colour. Okey dah, biru, kuning. Sampailah jumpa dia tu. Dia dengar. Okey. Jom kita tengok. Larat lah macam-macam. Kita ada rumah ni lagi. Semua dah tak larat nak naik. Penat. Kita ada rumah rakit lagi, rumah rakit lah. Rumah atas pokok di atas. Oh, jalan agak lecak. Nanti kita tengok apa lagi ada. Okay guys, sekarang kita tengah berkayuh. Berkayuh naik Swan. Penat tau nak kayu tau. Ni kita tengok belakang. Saya tunjuk view belakang tu, kita baru lepas daripada jeti, nampak tu. Jauh dah. Okay. Kita ada penumpang 3 orang depan ni. Nampak ni. Berat. 5 orang. Jadi sekarang ni kita naik angsa ya. Swan, angsa lah. Okay, kita Angsa yang pun tak licin. Nasib baik Rod tak bawa. Rod tak yang duduk tengah-tengah ni, mancing 3 jam tak boleh tengah ni.